Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Cik nak berkongsi tentang kemahiran pengurusan diri di kalangan kanak-kanak. Okey, kemahiran ni sangat penting ya kerana ia membantu anak kita untuk belajar mengurus diri dalam kehidupan harian. Contohnya macam makan sendiri, minum sendiri, cuci tangan, pakai baju dan simpan barang selepas main. Namun kita perlu faham bahawa berdikari bukan maksudnya anak kita perlu buat semuanya sendiri. Berdikari bermula apabila kita beri peluang kepada anak untuk mencuba, walaupun mereka masih perlukan bantuan dan sokongan daripada kita. Jadi melalui perkongsian pada hari ini, kita akan lihat bagaimana kemahiran pengurusan diri. Contohnya, bagaimana ia berkembang mengikut umur dan bagaimana ibu bapa boleh bantu anak membina kemahiran ini dengan cara yang positif dan menyeronokkan. Apa itu kemahiran pengurusan diri? Kemahiran pengurusan diri ialah kemahiran yang membolehkan anak untuk menguruskan keperluan diri sendiri dalam aktiviti sehari-hari. Contohnya, anak belajar untuk makan sendiri, minum sendiri, cuci tangan, pakai kasut, pakai baju dan mandi serta menjaga kebersihan diri. Kemahiran ini tidak datang secara tiba-tiba ya. Ia perlu dibina sedikit demi sedikit melalui latihan yang berulang, rutin harian yang tetap dan sokongan daripada ibu bapa ataupun penjaga. Yang paling penting, anak perlu diberi peluang untuk mencuba. Walaupun hasilnya belum sempurna, usaha mereka tetap sangat bermakna. Apabila anak diberi peluang dan ruang untuk belajar, mereka akan rasa lebih yakin dan lebih berani untuk mencuba. Kemahiran pengurusan diri ni sebenarnya ada di sekeliling kita setiap hari. Antara contohnya ya, ialah anak belajar pakai baju sendiri. Pada mulanya mungkin mereka masih baju yang terbalik atau masih perlukan bantuan. Tetapi lama kelamaan mereka akan semakin mahir. Selain tu, anak juga boleh belajar untuk cuci tangan selepas bermain ataupun sebelum makan. Ini bukan saja kemahiran berdikari tetapi juga kemahiran menjaga kebersihan diri sendiri. Okey, kemudian anak juga boleh dilatih untuk mengemas mainan selepas selesai bermain. Ini membantu mereka belajar tanggungjawab dan tertib dalam kehidupan seharian. Satu lagi contoh ialah menggunakan tandas dengan bantuan yang minimum. Okey, kemahiran ni memerlukan masa dan kesabaran tetapi sangat penting dalam perkembangan kanak-kanak. Semua aktiviti ni memang nampak kecil tetapi sebenarnya sangat besar maknanya dalam membentuk anak yang yakin, teratur dan bersedia untuk berdikari. Kemahiran pengurusan diri berkembang mengikut umur dan tahap perkembangan anak. Pada usia 0 hingga 1 tahun, anak masih banyak belajar melalui pemerhatian, sentuhan, pergerakan. Mereka mula mengenal objek dan cara tubuh mereka untuk bergerak. Bila masuk umur 2 hingga 3 tahun, anak biasanya mula cuba melakukan aktiviti mudah sendiri. Contohnya pegang sudu, cuba pakai selipar ataupun cuba angkat botol minum sendiri. Pada umur 4 hingga 5 tahun, anak biasanya sudah boleh melakukan rutin harian dengan sedikit bantuan. Mereka mula faham tentang susunan aktiviti seperti bangun tidur, mandi, makan dan bersiap. Dan menjelang umur 6 tahun, ramai anak sudah mahir dan boleh berdikari dalam perkara-perkara asas. Walaupun begitu, mereka masih tetap perlukan bimbingan, galakan dan pemantauan daripada orang dewasa. Jadi, perkembangan ini perlu dilihat sebagai proses yang berperingkat, bukan sesuatu yang perlu dicapai dengan cepat. Kemahiran pengurusan diri sangat penting kerana ia memberi kesan besar kepada perkembangan keseluruhan anak. Pertama, ia membantu meningkatkan keyakinan diri, keyakinan anak. Apabila anak berjaya buat sesuatu sendiri, mereka akan rasa bangga dan lebih percaya pada kebolehan diri mereka. Kedua, kemahiran ini penting sangat sebab ia membantu anak membina rasa selamat dan tanggungjawab. Anak mula faham bahawa mereka boleh menjaga diri sendiri dalam perkara asas dan ini memberi rasa lebih stabil dalam kehidupan harian. Ketiga, kemahiran ini melatih anak untuk berdikari sejak kecil. Berdikari bukan bermaksud
tidak perlukan bantuan langsung ya, tetapi bermaksud anak belajar untuk mencuba dan menyelesaikan tugasan mudah dengan sokongan yang sesuai. Keempat, kemahiran ini membentuk tabiat positif seperti menjaga kebersihan, menyusun barang, bertanggungjawab dan mengikuti rutin. Tabiat yang dibentuk sejak kecil biasanya akan terbawa hingga mereka besar. Bila ibu bapa perlu perhatikan tanda-tanda yang perlu diberi kebimbangan ataupun yang perlu diberi perhatian yang lebih. Antara tanda yang boleh diberi perhatian ialah apabila anak sangat takut untuk mencuba walaupun aktiviti itu mudah dan sesuai dengan umur mereka. Selain itu, jika anak tidak mahu melakukan aktiviti mudah sendiri secara berterusan, ibu bapa boleh perhatikan sama ada mereka perlukan lebih banyak sokongan, latihan ataupun keyakinan. Satu lagi tanda ialah anak terlalu bergantung pada orang dewasa untuk semua perkara. Dalam usia tertentu memang normal untuk mereka perlukan bantuan. Tetapi jika terlalu bergantung, anak mungkin belum mendapat cukup peluang untuk berlatih berdikari. Akhir sekali, jika anak kurang minat dalam rutin harian, contohnya tidak mahu mencuba untuk makan sendiri, mandi atau mengemas barang, itu juga sesuatu yang boleh diperhatikan dengan lebih dekat ya Mama. Jadi, kita juga perlu ingat bahawa setiap anak berkembang dengan cara dan kadar yang berbeza. Jadi, fokus utama kita ialah untuk memberi sokongan yang sesuai dan juga bukan membandingkan mereka dengan anak yang lain. Macam mana cara kita nak bantu anak-anak? Okey, so ibu bapa memang sangat memainkan peranan sangat besar ya dalam membantu anak-anak untuk membina kemahiran pengurusan diri. Iaitu langkah pertama ialah kita beri peluang anak untuk mencuba. Walaupun mungkin lambat ataupun sedikit kotor, itu adalah sebahagian daripada proses belajar. Anak perlu diberi ruang untuk mencuba sendiri. Langkah kedua ialah puji usaha anak, bukan hanya hasilnya. Contohnya, kita boleh kata, bagus, adik dah cuba pakai baju sendiri. Walaupun baju tu masih lagi belum kemas. Pujian seperti ini sangat membantu membina keyakinan diri anak-anak kita. Langkah ketiga ialah menjadikan rutin harian sebagai latihan. Aktiviti seperti bangun tidur, makan, mandi, pakai kasut, kemas mainan boleh dijadikan peluang latihan yang konsisten. Langkah keempat ialah menyediakan persekitaran yang selamat dan mudah. Contohnya, letakkan barang anak pada tempat yang mudah dicapai, sediakan sudu yang sesuai atau pastikan ruang aktiviti mereka selamat untuk mencuba. Akhir sekali, ingatlah bahawa anak belajar paling baik apabila mereka rasa disokong, dihargai dan tidak takut untuk mencuba. Kesimpulannya, kemahiran pengurusan diri ialah asas penting dalam perkembangan anak. Dengan peluang, bimbingan dan galakan yang berterusan, anak akan lebih yakin, lebih selamat dan lebih berdikari. Terima kasih.